Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Muhammad Aiman, saudari Fairuzida dan saudari Aisyah Damia. Kami akan membentangkan isu keruntuhan akhlak dalam kes pembuangan bayi. Baiklah, sebagai pengenalan, isu pembuangan bayi pada masa kini semakin mendapat perhatian kerana kes yang dilaporkan saban tahun semakin meningkat, menunjukkan trend yang amat membimbangkan. Fenomena ini merujuk kepada perbuatan meninggalkan bayi yang baru dilahirkan di lokasi yang tidak selamat, sama ada dengan niat untuk menyembunyikan kehamilan, menyembunyikan kelahiran, ataupun tidak mampu untuk menjaga bayi tersebut. Situasi ini lazimnya berkait rapat dengan kehamilan luar nikah, tekanan emosi, ataupun ketiadaan sokongan moral daripada keluarga, serta juga perspektif negatif masyarakat terhadap ibu yang hamil ataupun ibu yang lahir di luar perkahwinan. Tuan-tuan sekalian, masalah ini bukan sahaja mengancam keselamatan dan nyawa bayi tersebut, tetapi turut mencerminkan kelemahan dalam aspek pendidikan berkeluarga, kefahaman reproduktif dan juga jaringan sokongan sosial. Pembuangan bayi juga mencerminkan bahawa imej kita ini berada di bawah paras yang negatif kerana isu pembuangan bayi ini melibatkan isu kemanusiaan, isu moral dan juga kepertanggungjawaban masyarakat. Oleh itu, memahami punca, implikasi dan seterusnya langkah untuk menangani masalah ini menjadi asas yang penting dalam menilai isu ini dengan holistik dan berkesan. Faktor pertama yang menyumbang kepada pembuangan bayi ialah lemah pegangan agama dan moral. Ramai remaja tidak memahami dosa zina dan batas pergaulan yang ditetapkan dalam agama. Mereka mungkin tidak sedar bahawa perbuatan ini haram dan membawa kesan besar terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, mereka kehilangan rasa tanggungjawab sebagai penjaga amanah nyawa. Bayi dilahirkan merupakan amanah Allah, tetapi apabila pegangan agama lemah, mereka gagal menghargai tanggungjawab itu. Kurangnya didikan moral dari keluarga atau persekitaran turut menyumbang. Tanpa bimbingan yang betul, remaja lebih mudah membuat keputusan yang tidak berperi kemanusiaan. Tambahan pula, pengaruh dunia moden seperti media hiburan, internet dan budaya popular kadang-kala menjadikan nilai agama dan moral semakin tertinggi. Selain itu, faktor kedua ialah masalah ekonomi yang sering menjadi tekanan kepada ibu muda. Ramai ibu muda tidak mampu menanggung kos penjagaan bayi seperti makanan, pakaian dan keperluan harian. Kos sara hidup yang tinggi menjadikan bayi dilihat sebagai beban tambahan yang mereka tidak mampu untuk tanggung. Ada juga remaja yang masih bersekolah atau tiada pekerjaan tetap, menyebabkan mereka tidak mempunyai sumber pendapatan stabil untuk membesarkan bayi. Tiada sokongan kewangan daripada pasangan atau keluarga menyebabkan mereka berasa terdesak sehingga membuat keputusan drastik seperti membuang bayi. Faktor ketiga pula ialah pengaruh rakan sebaya dan media sosial. Remaja mudah terikut gaya hidup bebas rakan sebaya, terutamanya jika rakan mereka melakukan hubungan intim sebelum berkahwin. Kandungan tidak bermoral di media sosial seperti video lucah atau kandungan seksual boleh memberi kesan negatif kepada minda remaja dan mendorong mereka melakukan perbuatan yang salah. Tekanan daripada rakan untuk mencuba hubungan intim juga boleh menjerumuskan mereka kepada zina. Media hiburan dan budaya popular kadang-kadang menormalisasikan hubungan bebas, membuat remaja berasa perbuatan itu biasa dan tidak salah. Okey, mari kita masuk kepada kesan pembuangan bayi. Antara kategori-kategorinya adalah kesan kesihatan fizikal iaitu terhadap ibu sendiri. Ibu itu akan mengalami kecederaan. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu yang melalui komplikasi ketika bersalin berisiko mengalami pelbagai jenis kecederaan seperti koyakan, luka dalaman atau kecederaan pada organ tertentu. Keadaan ini boleh menjejaskan pergerakan dan menyebabkan kesakitan berpanjangan jika tidak dirawat. Selain itu, ibu itu akan menyebabkan kematian jika tidak dirawat segera. Sesetengah komplikasi semasa atau selepas bersalin seperti pendarahan teruk, tekanan darah tinggi yang melampau atau jangkitan, ia boleh mengancam nyawa. Rawatan segera sangat penting bagi mengelakkan keadaan menjadi kritikal. Seterusnya, ibu itu sendiri akan mengalami kehilangan darah yang banyak. Ibu juga boleh mengalami pendarahan berlebihan terutamanya selepas bersalin.
Kehilangan darah yang banyak boleh menyebabkan ibu itu sendiri menjadi lemah, hitam dan menjadi risiko runjatan iaitu shock. Ini memerlukan rawatan kecemasan untuk menstabilkan keadaan ibu. Dan akhir sekali, ibu itu akan berisiko untuk mendapat jangkitan kuman. Hal ini dikatakan demikian kerana selepas bersalin, ibu mudah terdedah kepada jangkitan kuman sama ada pada luka pembedahan, luka bersalin atau dalam rahim. Jangkitan yang tidak dirawat boleh merebak dan menyebabkan masalah kesihatan itu menjadi serius. Okey, mari kita masuk kepada kesan mental, psikologi dan sosial. Antara kesan-kesannya adalah ibu itu sendiri akan mengalami kemurungan. Hal ini dikatakan demikian kerana selepas melahirkan, sesetengah ibu boleh mengalami kemurungan akibat perubahan hormon, keletihan melampau dan ketekanan menjaga bayi. Kemurungan ini boleh menjejaskan emosi, tenaga dan kemampuan untuk menjalankan rutin harian. Selain itu, ibu itu sendiri akan hilang keyakinan diri. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu mungkin merasakan diri mereka tidak cukup baik dalam menjaga bayi atau bimbang tidak mampu memenuhi tanggungjawab sebagai ibu. Ini menyebabkan keyakinan diri menurun dan memberi kesan kepada cara mereka berinteraksi dengan orang sekeliling. Seterusnya, ibu itu akan berasa bersalah yang berterusan. Ada ibu yang sentiasa menyalahkan diri sendiri, contohnya jika bayi menangis, sukar tidur atau mengalami masalah kesihatan. Rasa bersalah ini boleh berlanjutan dan menambah tekanan mental jika tidak mendapat sokongan daripada keluarga. Dan akhir sekali, ibu itu akan mengalami perasaan resah dan gelisah. Ibu juga boleh mengalami kebimbangan yang berlebihan seperti takut berlaku sesuatu pada bayi, risau tentang masa depan atau bimbang terhadap perubahan hidup. Perasaan gelisah ini boleh mengganggu tidur, fokus dan kesejahteraan emosi. Okey, mari kita masuk kepada kesan yang terakhir iaitu kesan terhadap bayi itu sendiri. Antara kesan-kesannya adalah bayi itu akan mengalami risiko trauma awal, masalah identiti dan penerimaan sosial. Bayi yang dibuang atau ditinggalkan berisiko mengalami trauma sejak awal kehidupan. Apabila mereka membesar, mereka mungkin berhadapan dengan isu identiti seperti tertanya-tanya siapakah ibu bapa kandung mereka, dan ini boleh menjejaskan perkembangan emosi. Dari segi sosial pula, mereka juga mungkin berdepan dengan stigma atau pandangan negatif daripada masyarakat. Selain itu, masalah kesihatan jangka panjang. Bayi yang ditinggalkan tanpa penjagaan yang betul mungkin terdedah kepada cuaca, kekurangan makanan atau kotoran. Keadaan ini boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti kekurangan zat makanan, penyakit berjangkit atau kerosakan organ. Jika tidak dirawat awal, kesannya boleh berpanjangan sehingga dewasa. Seterusnya, jika ditemui masih hidup, bayi itu sering dibelat sebagai anak angkat. Apabila bayi itu ditemui dalam keadaan selamat, mereka biasanya akan diserahkan kepada pihak berkuasa dan berpeluang ditempatkan dalam keluarga angkat. Ini memberi peluang kepada bayi itu membesar dalam persekitaran yang lebih stabil, selamat dan penuh kasih sayang. Dan akhir sekali, jika tidak diselamatkan segera, risiko kematian sangat tinggi. Bayi yang ditinggalkan tanpa perlindungan mempunyai risiko kematian yang sangat tinggi akibat kesejukan, kelaparan, dehidrasi atau serangan haiwan. Kerana bayi masih lemah dan tidak boleh menjaga diri, pertolongan segera amat penting untuk memastikan peluang hidup mereka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada rakan-rakan saya sebentar tadi yang telah membentangkan punca dan kesan pembuangan bayi pada zaman kini dengan sangat jelas sebentar tadi. Kita semua bersetuju bahawa pembuangan bayi ini adalah satu tragedi di mana bayi yang tidak berdosa menjadi mangsa akibat kesilapan orang dewasa. Namun, Islam sebagai agama ad-din yang iaitu mengajarkan cara hidup, tidak pernah membiarkan umatnya buntu tanpa solusi. Islam bukan sekadar agama yang menghukum, tetapi agama yang mencegah dan merawat. Dalam bahagian saya ini,
Saya akan mengupas bagaimana kita boleh membina semula akhlak generasi Muslim melalui tiga pendekatan yang utama yang digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, langkah yang pertama dan yang paling kritikal adalah pencegahan awal. Kita perlu faham bahawa pembuangan bayi ini ialah akibat manakala puncanya adalah zina. Jika kita tidak memotong akalnya, maka buahnya akan tetap tumbuh. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Hadirin sekalian, jika kita tadabbur menghayati ayat ini, Allah menggunakan perkataan la taqrabu yang bermaksud jangan hampiri. Allah tak bermula dengan melarang perbuatan zina itu semata-mata, tetapi Allah melarang kita mendekati sebarang jalan yang boleh membawa kepada zina. Dalam konteks hari ini, apa itu menghampiri zina? Ia adalah pergaulan tanpa batas, chatting yang melampaui media sosial, berdua-duaan ataupun khalwat, dan pendedahan aurat. Inilah yang kita panggil sebagai Sod al-Zaroy, iaitu kita perlu menutup pintu-pintu kerosakan ini. Ramai remaja hari ini sebenarnya bukan berniat jahat dari awal, tetapi mereka bermula dengan pergi kepada pintu-pintu kecil ini. Bermula dengan hai, kemudian keluar makan, hilang rasa malu, dan akhirnya terjadilah zina ini. Bila mengandung, panik pula tu, lalu buang bayi tersebut. Jadi, cara membina akhlak generasi Muslim pada hari ini, kita perlu tanam nilai ataupun rasa muraqabah, rasa sentiasa diperhatikan Allah. Kita perlu didik diri dan masyarakat bahawa menjauhi zina ini bukan bermakna menjauhi hubungan seksual semata-mata, tetapi menjaga mata, menjaga jari jemari di media sosial, dan juga menjaga maruah diri. Baiklah, kita beralih kepada langkah yang kedua, iaitu penyelesaian sosial, memudahkan urusan perkahwinan. Islam adalah agama fitrah. Islam tidak pernah membunuh nafsu manusia, tetapi menyalurkannya ke tempat yang lebih suci dan halal, iaitu perkahwinan. Rasulullah SAW sendiri menyarankan para pemuda untuk bernikah. Balas sabda Nabi SAW, "Wahai para pemuda, sesiapa di antara kamu yang berkemampuan untuk berkahwin, maka berkahwinlah. Kerana dengan perkahwinan ini akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan." Riwayat Bukhari dan Muslim. Kenapa Rasulullah SAW tekankan perkara ini? Kerana perkahwinan ini adalah perisai daripada penzinaan. Namun apa yang berlaku dalam masyarakat kita adalah sebaliknya. Kita sering mendengar keluhan. Nak buat yang halal susah, nak buat yang haram pula senang. Masyarakat kita kadang-kala meletakkan halangan yang tidak syar'i, seperti hantaran yang terlalu tinggi, majlis yang wajib mewah, dan stigma negatif terhadap pemuda-pemuda yang ingin menikah awal. Sebagai contoh, ketika masih belajar. Akibatnya, pemuda yang tak dapat tahan nafsu mereka ini memilih jalan pintas, iaitu zina. Itulah jalan pintasnya. Oleh itu, untuk membina akhlak dalam masyarakat, untuk membina akhlak dan mengelakkan masalah pembuangan bayi ini, ibu bapa dan masyarakat wajib mengubah mindset dan stigma pada hari ini. Permudahkanlah urusan untuk menikah. Jika anak muda sudah ada keinginan dan berkemampuan asas, maka sokonglah mereka. Perkahwinan ini akan memelihara keturunan yang baik-baik, supaya setiap bayi yang lahir ini mempunyai nasab yang sah dan terbela, bukannya dibuang di tepi jalan, longkang ataupun di tong sampah. Sekian. Langkah ketiga dan terakhir sekali, kita akan fokus kepada institusi terpenting, iaitu keluarga. Tiada guna kita menyalahkan pengaruh barat semata-mata jika benteng di rumah kita pun rapuh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Kullukum ra'in." Sebenarnya setiap ibu bapa adalah pemimpin yang akan disoal di mahkamah Allah nanti tentang anak-anak mereka. Dalam banyak-banyak kes pembuangan bayi ini, puncanya adalah ketakutan. Remaja yang terlanjur ini sanggup membuang atau membunuh bayi mereka sendiri
kerana takut dimarahi ataupun dibuang keluarga. Ini menunjukkan hilangnya connection antara ibu bapa dan anak. Oleh itu, cara membina akhlak di sini ialah ibu bapa perlu kembali memainkan peranan sebenar, bukan sekadar penyedia wang ringgit, tetapi sebagai rakan pendengar yang baik. Pantau aktiviti anak. Sesekali, kenalilah kawan-kawan yang mereka berkawan. Dan yang paling penting sekali, didik mereka dengan agama sejak kecil lagi. Jikapun nasi sudah menjadi bubur, anak telah terlanjur. Ibu bapa perlu fokus dan bertindak rasional mengikut Islam. Bimbing mereka bertaubat. Selamatkan nyawa bayi tersebut. Bukan membiarkan anak melakukan dosa yang kedua, iaitu membunuh bayi tersebut semata-mata untuk menutup rasa malu ataupun takut dibuang keluarga. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, sokongan moral daripada keluarga adalah kunci untuk menghalang jenayah ini daripada menjadi lebih parah lagi. Secara keseluruhannya, isu pembuangan bayi berlaku akibat tekanan sosial, kurang pendidikan seksual dan ketiadaan sokongan kepada ibu hamil. Masalah ini bukan sahaja mengancam nyawa bayi, tetapi turut memberi kesan emosi, psikologik dan sosial kepada ibu serta masyarakat. Oleh itu, kerjasama antara keluarga, komuniti dan pihak berkuasa sangat penting untuk meningkatkan kesedaran, menyediakan sokongan dan mencegah tragedi ini daripada terus berulang.